Kuala Lumpur, Datuk Seri Najib Razak kekal menjalani baki hukuman penjara 3 tahun di penjara Kajang selepas Mahkamah Tinggi hari ini menolak semakan kehakiman beliau. Keputusan itu dibuat Hakim Ahli K. Lock Yee Cheng yang memutuskan isu tahanan rumah tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan pada 29 Januari tahun lalu. Dengan keputusan tersebut, bekas Perdana Menteri itu gagal memaksa kerajaan menguatkuasakan tita adendum bagi membolehkan beliau menjalani hukuman di rumah. Najib kini telah menjalani lebih 3 tahun penjara berkaitan penyelewengan dana RM42 juta SRC Internasional sejak 23 Ogos tahun 2022. Bagaimanapun, Najib masih menanti keputusan bagi kes penyelewengan dana RM1 yang dijadualkan diumumkan Jumaat ini. Kuala Lumpur, Datuk Seri Najib Razak kekal menjalani baki hukuman penjara 3 tahun di penjara Kajang selepas Mahkamah Tinggi hari ini menolak semakan kehakiman beliau. Keputusan itu dibuat Hakim Ahli K. Lock Yee Cheng yang memutuskan isu tahanan rumah tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan pada 29 Januari tahun lalu. Dengan keputusan tersebut, bekas Perdana Menteri itu gagal memaksa kerajaan menguatkuasakan tita adendum bagi membolehkan beliau menjalani hukuman di rumah. Najib kini telah menjalani lebih 3 tahun penjara berkaitan penyelewengan dana RM42 juta SRC Internasional sejak 23 Ogos tahun 2022. Bagaimanapun, Najib masih menanti keputusan bagi kes penyelewengan dana RM1 yang dijadualkan diumumkan Jumaat ini.